Puan, baru-baru ini seorang pempengaruh media sosial keluarkan kenyataan ini. Tuan-puan, ingatlah, ini bukan cara terbaik untuk kita gunakan atau maksimumkan emas, tuan-puan. Cara ini sebenarnya membuatkan kita auto berhutang. Hutang kita, tuan-puan, bernilai RM58.000, tuan-puan. Ingat, tuan-puan, Arahnu bukan tempat untuk dapatkan duit. Arahnu adalah tempat untuk kita pinjam duit. Dan sudah pasti kita bakal cagarkan emas yang kita miliki. Tak salah, tuan-puan, nak masukkan emas ni dalam Arahnu kalau kena dengan matlamatnya. Tapi kalau mau gadai emas semata-mata untuk beli emas, tuan-puan, itu bukan satu-satunya matlamat dalam memaksimumkan emas. Tuan-puan, ingat, ilmu emas ni mudah sahaja. Kita beli emas, kita dapat emas. Tuan-puan jangan beli emas, dapat surat pajak gadai, ataupun tambah hutang seperti ini. Tuan-puan nak miliki 50 gram sebegini, tuan-puan, kita boleh mulakan dengan RM100 yang pertama. Dan saya nak bantu tuan-puan untuk milikinya. Boleh klik butang biru di bawah untuk saya bantu anda. Percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.